Lelaki ni dikatakan berjaya mencipta sebuah mesin masa pada abad ke-19. Nama dia Kurt Lazarus, di mana dia ni tinggal di satu kawasan di Toontown, Delaware, Amerika Syarikat pada tahun 1873. Dia telah mencipta mesin masa ni di ruang bawah tanah rumah dia sendiri yang tidak diketahui oleh siapa-siapa pun kecuali kawan dia seorang, iaitu Justin Time. Selepas saja beberapa tahun sehingga tahun 1873, akhirnya Lazarus berjaya juga cipta sebuah mesin masa. Jadi dia mengajak kawan dia sendiri iaitu Justin Time untuk uji coba mesin masa tu. Tapi masa tu Justin Time dia tak berapa percaya yang Lazarus ni dah berjaya mencipta sebuah mesin masa, dan dia menganggap yang benda tu tak akan berhasil pun sebenarnya. Jadi dia dengan sukarelawan untuk cuba sendiri naik mesin masa tu. Jadi selepas dia duduk atas mesin masa dan cuba, dalam sekelip mata dia hilang. Dan masa tu Lazarus menganggap yang dia memang dah berjaya lah. Tapi tunggu Justin Time tak pulang-pulang. Sehinggalah pada satu hari ada sekumpulan saintis di mana mereka terjumpa satu mayat seorang lelaki di Antartika. Dikatakan mereka jumpa mayat tu berserta dengan baju yang dipakai oleh mayat lelaki tu lah. Dan hasil daripada penelitian, mereka temukan yang lelaki tu dah beku beribu tahun. Tapi yang peliknya, baju tu dibuat pada tahun 1800 dan lelaki tu dah dibekukan selama beribu tahun. Jadi kat situlah timbul spekulasi yang mengatakan mayat tu adalah Justin Time. Jadi pihak berkuasa mulalah menyiasat macam mana boleh jadi macam ni. Dan pada akhirnya Lazarus dia mengaku yang dia berjaya mencipta sebuah mesin masa dan mengantar kawan dia pergi ke masa lampau. Dan daripada situ polis cuba untuk menangkap Lazarus, tapi Lazarus berjaya melarikan diri daripada ditangkap. Dan ada juga teori yang mengatakan si Lazarus ni dia lari menggunakan mesin masa pergi ke zaman Mesir Purba, sebab terdapat satu gambar yang mana wajah dia dan satu bentuk mesin masa seakan-akan seperti Lazarus. Tapi sampai hari ini kisah ni masih jadi perdebatan. Ada yang kata benda tu mitos, ada yang kata benda tu betul. Jadi menurut hangpa benda ni mitos ataupun benar?